Hai, terima kasih atas soalan yang sangat baik. Kebanyakan orang akan ada kebimbangan sama, terutamanya tentang SIM card kedua dan kontrak sedia ada. Mari saya tunjukkan bagaimana kita boleh atasi ini dengan bijak. Anda tak perlu bawa dua telefon di dalam poket. SIM card Tone Wow Plus ini bukan sekadar alat komunikasi, ia adalah aset kewangan anda. Jika anda tidak mahu menukar nombor utama, anda boleh aktifkan SIM card ini dengan meletakkannya di peranti lain yang memerlukan data di rumah. Guna 70GB data murah untuk pembelajaran atau hiburan mereka. Jadikan ia hotspot bergerak untuk seisi keluarga. Masukkan ke dalam GPS tracker kereta atau kamera CCTV 4G yang memerlukan data. Anda dapat dua faedah serentak, jimat bil data peranti lain dan yang paling penting, anda telah mengaktifkan slot automatic downline anda. Saya faham anda terikat kontrak. Di sini, anda perlu tahu bahawa pengaktifan slot dan kelayakan menerima faedah automatic downline memerlukan SIM card anda berada dalam pelan TDS 35. Strategi terbaik anda ialah daftar hari ini dengan RM50 untuk mendapatkan SIM card dan mengunci kedudukan awal anda dalam hierarki Empire. Ini menghalang orang lain daripada mengambil slot di bawah upline anda. Serta-merta selepas pendaftaran, gunakan SIM card RM35 sebulan ini di peranti kedua seperti yang saya cadangkan tadi. Dengan strategi ini, anda tidak perlu langgar kontrak lama atau tunggu kontrak tamat. Anda telah menukar perbelanjaan utility RM35 kepada aset yang aktif dan layak menerima automatic downline dan peluang perkongsian keuntungan sehingga RM30,000. Jangan biarkan telefon atau kontrak menghalang peluang pendapatan pasif yang besar. RM50 hari ini adalah modal untuk mengunci kedudukan anda. Type kongsi untung Warrior dan hantar kepada saya sekarang.